Baik, Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Terima kasih saudara kerana terus bersama bersama TV1. Pastinya hari ini Rabu, dialog bersama Suhaimi kembali untuk malam ini. Dan pasti nampak sedikit berselerak atas meja. Orang kata kalau meja berselerak itu tanda orang kreatif. InsyaAllah malam ini juga tajuk yang kreatif. Tapi kita akan cakap tentang kreatif dari segi pembangunan. Dan tumpuan kita adalah tentang pembangunan kampung baru. Dan kali terakhir, dialog membawakan tentang pembangunan kampung baru 2010. Jadi hampir 6 tahun. Ya, dah 5 tahun. Maksudnya 6 tahun kita tidak bicarakan tentang pembangunan kampung baru sebelum lagi tertubuhnya Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, dan kini telah pun ditubuh tentang Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Daripada 2010, 2011 dibawa kepada Dewan Rakyat, diluluskan, kemudian tertubuhlah Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, dan kini telah pun memulakan tanggungjawabnya, dan kita dapat lihat sedikit sebanyak perkembangan kampung baru itu di bawah Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Jadi topik yang kami bawakan dan tumpuan juga pasti diberikan kepada kampung baru itu sendiri. Malah namun begitu saya mengajak anda juga untuk sama-sama bercakap tentang pembangunan kampung baru ini. Taliannya 0322829062, 0322829062. Nama diberi Kampung Baru, namun kewujudannya telah lama dan meninggalkan pelbagai catatan sejarah, baik secara peribadi maupun dalam sejarah negara. Kalau dikongsikan sedikit senarai-senarainya, Kampung Baru ni di situlah berlakunya Kongres Melayu pertama pada 1 hingga 4 Mac 1946 di Kelab Sultan Sulaiman yang mencetuskan gerakan menuntut kemerdekaan pada 1957. Tempat bersemaraknya peristiwa 13 Mei 1969, pernah wujud kediaman rasmi Menteri Besar Selangor di Jalan Raja Muda Abdul Aziz, dan kemuncak Perhimpunan Melayu di Stadium TPCA yang kini dikenali sebagai Stadium Jalan Raja Muda. Banyak lagi catatan-catatan sejarah yang berlaku di Kampung Baru. Dan kalau kita kongsikan di Google Map di skrin sebelah tu, perkembangan keluasan Kampung Baru ialah sekitar 307.34 ekar atau 122.9 hektar. Dan menurut bancian penduduk pada tahun 1991 terdapat lebih kurang 20,215 orang penduduk, dan untuk hingga 2010 jumlahnya juga terus meningkat. Dan pastinya dalam memperkatakan Kampung Baru, saya tidak kesorangan kerana hadir di sini pengerusi Perbadanan Pembangunan Kampung Baru sendiri hadir bersama saya. Jadi terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato' Effendi Zahari kerana bersama dialog pada malam ini. Okay. Terima kasih saudara Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam wilayah ceria. Pertama sekali saudara Suhaimi, saya mengucapkan terima kasih kerana kesediaan RTM menjemput saya mewakili Perbadanan Pembangunan Kampung Baru untuk ke majlis dialog malam ini. Jadi terima kasih kembali juga Datuk kerana memenuhi permintaan kami untuk kita sama-sama melihat progres perkembangan pembangunan kampung baru. Kalau nak perhatikan isu untuk pembangunan kampung baru dah bermula sejak 1980-an, dan juga terdapat pelbagai landasan, pelbagai platform perbincangan, dan akhirnya membawa kepada penubuhan Perbadanan Perkembangan Pembangunan Kampung Baru itu sendiri. Jadi setakat ini, selepas penubuhan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru 2012, apa yang boleh dibanggakan untuk 4 tahun ini, 3 tahun 4 tahun ini, Datuk? Kita telah melalui dua proses pembangunan. Proses pembangunan pertama ialah apabila nak menubuhkan perbadanan ini. Pertama sekali, engagement dengan orang-orang kampung yang berlaku daripada 2010, 2011 itu cukup mencabar. Di satu waktu ketika dulu, orang kampung seolah-olah tidak yakin dengan kerajaan, seolah-olah kerajaan ingin masuk untuk mengambil tanah mereka. Kerajaan telah pun berjaya meyakinkan mereka, no, kita tak akan ambil tanah you. Pembangunan akan berlaku dengan kerelaan tuan punya tanah. So jadi chairman sebelum saya, Dato' Astaman, dengan tim beliau melakukan yang terbaik dah untuk, bak kata orang, yang tebas bukit ni yang payah. Yang jalan kedua tu tanah dah tebas tu, jalan menyenangkan sedikit. Jadi saya di situ sekarang. So semasa tim baru ni naik Ogos 15 tahun lepas, CEO baru Datuk Mahdi, seorang town planner yang cukup hebat daripada perancang bandar daripada DBKL, dipinjamkan ke PKB untuk dijadikan CEO, Ketua Pegawai Eksekutif, dan saya sebagai Chairman. Mandat yang kami terima daripada Perdana Menteri dan Menteri Wilayah ketika itu ialah satu saja, tengok balik plan terperinci, plan induk terperinci Kampung Baru,
yang dilancarkan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri 15 Januari itu, tengok macam mana kita boleh ubah sikit supaya pembangunan ni dapat dijalankan. Jadi kita duduk dengan tim, tengok balik, review balik plan induk terperinci itu, dan kita dapati kita boleh menjalankan pembangunan apabila kita buat sedikit tweaking, sedikit potong sana potong sini untuk to suit the condition. So apabila kami pergi kepada Perdana Menteri dengan idea pembaharuan, makanya beliau setuju dengan pandangan kami dan cara kerja kami. Instead of plan dulu, business modelnya dipanggil transfer of development right. Kita concentrate di satu area yang lebih kecil yang dipanggil KBCC, Kampung Baru City Centre. Jadi kalau kita ambil perumpamaan, you ada RM1 nak kena belanja 301 ekar, ataupun you ada RM1, you kena belanjakan dulu di area yang hanya 40 ekar. Jadi sudah semestinya you akan nampak pembangunan lebih banyak dengan RM1 yang sama dalam kawasan yang kecil. So dengan adanya idea baru ini, kita dapati banyak pemaju-pemaju luar di sana yang telah menunjukkan minat untuk datang ke Kampung Baru untuk turut bersama dalam arus pembangunan Kampung Baru. Dan dengan eloknya benda ini ialah, dia kata apa yang kita boleh lihat sekarang ialah orang-orang kampung. Saya yakin dengan hati saya, with my hand on my heart, saya yakin orang Kampung Baru tidak ada lagi perasaan bahawa betul ke jangan boleh buat, betul ke? Ya, kerana mereka kerap datang ke pejabat untuk bertanyakan bagaimana kita boleh membantu mereka untuk memajukan tanah mereka. Dan setakat ini tiada penolakan untuk pembangunan di Kampung Baru? Well, kalau you ambil satu bakul apple, ada yang tak elok apa. So jadi saya yakin dah jadi tabi'i manusia, benda yang mereka tak tahu, kadang-kadang mereka akan kegusaran. Jadi, dalam hal ini, ya saya mesti akui, saya dengar juga cakap-cakap bahawa mereka tidak mahu pembangunan, mereka tak tahu apa nak expect, ya. Tetapi, secara umum, by and large, majoritinya, saya yakin mereka menerima, mendakap idea pembangunan ini. Jadi untuk pembangunan Kampung Baru itu sendiri, mereka mula menerima. Yes. Dan kalau kita kongsikan sikit nilai tanah di Kampung Baru itu sendiri, untuk yang terkini, Datuk, berapa kaki persegi? Kalau ikut juru ukur penilai tanah, ya, land value, berbeza-beza. Kalau saya boleh bagikan tanah Kampung Baru ni dalam dua jenis penggunaan. Land status. Pertama, tanah MAS. MAS ni bermaksud Malay Agricultural Settlement. Dalam 301 ekar tanah Kampung Baru ini yang diwartakan, ada dua jenis tanah ni. Pertama, tanah dalam MAS, Malay Agricultural Settlement, lebih kurang 220 ekar. Satu lagi jenis tanah ialah tanah di luar MAS. Itu lebih kurang 80 ekar. Sudah semestinya tanah di luar MAS ini, kerana ia tidak ada sekatan, dia boleh jual kepada siapa pun. Jadi, of course, tanah di situ market value tinggi. Kalau tanah di dalam MAS, saya nak balik kepada persoalan you secara khusus ialah berapa harga tanah dia. Kalau ikut juru ukur valuer, land valuer, dia akan taruh lebih kurang 320-340. Tetapi, saya nak bagi contoh, ada satu company dipanggil UDA, dia beli tanah di BKL di Pasar Minggu. Tanah Pasar Minggu. Sekarang mereka tengah buat development yang dipanggil UDA Legacy. Mereka beli lebih kurang RM318 satu kaki persegi. Hanya 1,5 tahun lepas. Tetapi apabila mereka perlukan satu lagi tapak untuk buat show house mereka, tanah sebesar 10,000 kaki persegi yang mereka beli itu dah jadi 500. So, kalau nak tanya saya, apakah nilai? Nilai ialah apa yang orang nak jual dan nilai yang orang sanggup nak beli. Itulah nilai dia.
Tetapi kita telah mohon kepada kerajaan dan kerajaan telah luluskan bajet kewangan kepada kita untuk melantik 6 jurunilai yang berdaftar untuk sama-sama mereka duduk sepakat dan datang kepada kami satu nilai yang menasabah yang boleh diberitahu kepada orang-orang Kampung Baru sekiranya mereka buat pembangunan seperti yang dibenarkan oleh kerajaan dengan plot ratio 1 hingga 10. Maknanya kalau you ada 10,000 kaki persegi, actually you boleh bina kalau plot ratio 100,000 kaki persegi punya pembangunan. Berapakah nilai per square foot kaki persegi yang mereka boleh impikan apabila pembangunan itu datang nanti. Jurunilai ini diberi until April untuk datang kepada kami first draft mereka. So pendeknya saya nak kata secara jujurnya ialah apa harga yang orang nak jual, apa yang harga yang orang sanggup nak beli, itulah harga pasaran. Kalau ikut juru nilai tanah, it's around 320, 380, dia tak lari daripada situ. Itulah nilainya. Buat masa sekarang. Tapi man-man, slowly but steady, surely. Saya yakin kalau mereka mendakap pembangunan seperti mana yang kami bekerja kuat di PKB untuk rancangkan untuk mereka, saya yakin ianya akan mula mencari satu harga pasaran yang lebih meningkat. Okey, itu satu perkara, Dato'. Kebimbangan juga di kalangan penduduk Kampung Baru. Ya, kita melihat Chinatown. Ya, itu melambangkan identiti kepada masyarakat Cina. Ya, kita ada Little India untuk masyarakat India dan Kampung Baru nilai estetika untuk orang Melayu itu sendiri. Bila mana dengan pembangunan ini nanti, kebimbangannya hilang identiti Melayu di Kampung Baru itu sendiri. Jadi bagaimana agaknya pihak perbadanan menjaga nilai-nilai estetika orang Melayu di situ? Dua. Pertama, antara title untuk plan kita ialah Pusat Kebudayaan Melayu dan Enclave Activity Ekonomi Melayu Bandar. Kami tak boleh lari daripada tujuan itu. Ya. Dalam erti kata ini, kita dalam master plan kita dah tentukan lebih kurang di mana tempat kita nak buat pusat kebudayaan dia, tempat handicraftnya dan apa-apa saja yang diasosiatkan, yang dikaitkan dengan kebudayaan Melayu. Kalau orang kata, oh Kampung Baru ini budaya Melayu, nak tinggal secara Melayu, saya nak tanyalah tinggal secara Melayu ni maksudnya apa? Sebab kalau you pergi ke Kampung Baru sekarang, kita tengok, kita toleh ke kanan ke arah KLCC, kita rasa nak tak nak, kita terpaksa mengaku bahawa kita nampak ketinggalan daripada segi arus pembangunan. So, saya tidak yakin ketinggalan itu adalah sesuatu yang kita nak banggakan. Ya? So, jadi, as long kita boleh kekalkan beberapa ciri-ciri kemelayuan. Dan saya nak tekankan di sini, antara benda yang kita tekankan kepada semua pembangunan yang akan datang di Kuala Lumpur ialah seni bina, architecture mestilah incorporatekan dengan identiti Melayu. Dengan identiti Melayu dan keislaman. Jadi, saya nak tekankan di sini juga, mana-mana development yang nak datang ke Kampung Baru yang masuk, yang submit dia punya development plan ke DBKL, akan juga dihantar kepada kita untuk kita punya pertimbangan dan kita punya komen. Okey, maksudnya Masjid Kampung Baru itu juga akan mengalami satu transformasi wajah baru atau akan dikekalkan? Masjid Kampung Baru ini 1MDB telah memberi sumbangan 25 million untuk pecah dan renovate dan buat balik Masjid Kampung Baru di tapak yang sama dan ditinggalkan ada beberapa tempat original part masjid itu. So, kami telah pun mendapat peruntukan daripada kerajaan apabila kami minta daripada kerajaan untuk menjadikan Masjid Kampung Baru ini sebagai focal point orang Kampung Baru. Dengan membuat satu pencahayaan untuk Kampung Baru. It's facade lighting. Kita nakkan Masjid Kampung Baru ini menjadi tumpuan, tempat yang cantik.
Okey, satu lagi ikonik Satu lagi iconic building. Okey, baik. Kita juga nanti akan kongsikan, Datuk ya. Saya melihat antara projek-projek yang akan dilaksanakan di Kampung Baru dengan projek Quick Win-nya dan juga Pocket Park, kemudian ada Herbal Park. Ini nama-nama yang kadang-kadang juga menjadi pertikaian kerana digunakan bahasa Inggeris juga di situ. Jadi saya perlukan penjelasan daripada Datuk, dan selepas ini talian juga kami buka 0322829062, 0322829062. Semuanya selepas ini. Baik, kembali bersama Dialog dan kami masih lagi menyatakan tentang pembangunan Kampung Baru itu sendiri, dan sebelum berehat tadi saya menyatakan tentang antara projek-projek yang kini sedang pun dibangunkan oleh pihak Perbadanan Pembangunan Kampung Baru sendiri. Dan anda juga sebenarnya boleh layari pkb.gov.my, pkb.gov.my, dan di situ anda boleh dapat melihat sendiri antara latar belakang Kampung Baru, statistik ringkas Kampung Baru dan juga projek-projek Quick Win. Dan di sinilah tadi saya nyatakan antara projek-projeknya adalah Pocket Park dan juga ada Taman Herbal Park. Jadi soal-soal nama ini juga perlu dititik beratkan juga, Datuk ya, kerana nama-nama ini juga kadang-kadang melambangkan identiti Melayu. Komen Datuk. Okey, terima kasih Suhaimi. Saya nak perbetulkan satu tadi. Saya dengar saudara Suhaimi kata projek-projek yang sedang dilakukan oleh Perbadanan. Tak betul. Okay. Perbadanan PKB dia tak buat development. Okay. Kita hanyalah facilitator dan pemudah cara. Pembangunan dilakukan oleh orang kampung ataupun tuan punya tanah. Orang kampung ni maknanya tuan punya tanah. Dengan apa-apa development yang mereka nak. Kita hanya pemudah cara. Jadi di sini penjelasan itu dijelaskan. Ada baru-baru ni kami pergi mesyuarat dengan satu tuan punya tanah yang besar. Mereka pada mulanya ingat bahawa kami PKB yang akan developkan tanah mereka. Jadi saya perbetulkan salah faham itu. Jadi ini antara isu-isu yang masih perlu dijelaskan oleh pihak PKB. Betul? Orang tu satu je yang buat silap. Satu saja. Yang lain-lain semua faham dah. Okey. Jadi sebelum kita menyentuh tentang projek-projek ini, Datuk ya, ada seorang pemanggil di talian. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Kamarudin bin Haji Ismail. Encik Kamarudin, daripada mana Encik Kamarudin? Saya anak Kampung Baru tapi dah duduk di Ipoh, Perak. Okey. Jadi tak rindu Kampung Baru ke Encik Kamarudin? Oh, mesti. Mesti memang ya? Mesti. Pasal kita lahir di situ tahun 1952. 1952. Kali terakhir Encik Kamarudin balik ke Kampung Baru bila? Oh, sebenarnya saya dah hijrah ke Ipoh, kerja dengan pegawai Jabatan Penerangan di Ipoh dari tahun 79. 79, Jadi saya tapak yang saya ada, saya dah bagi sewa kepada swasta lah. Okey. Dengan nilai sewaan sekarang berapa? Macam mana, pajakan atau bagaimana, Cik Kamarudin? Saya sewa ikut buat agreement perjanjian di bawah perjanjian. Jadi penyewa buat satu industri kecil di situ, Jalan Hamzah. Jadi sewaan dia lebih kurang 5,000 lah sebulan. 5,000 sebulan. Okey, sekarang ni kita tahu bahawa sejak 1980-an juga dah ada usaha-usaha untuk membangunkan Kampung Baru, dan kita nampak kepesatan ke arah pembangunan tu kini kian rancak. Jadi bagi Cik Kamarudin sendiri, bersetuju untuk pembangunan Kampung Baru itu sendiri? Saya memang bersetuju dengan pembangunan Kampung Baru, tetapi pihak yang tuan tanah mestilah ada haknya di situ. Saya faham sebab kalau saya tengok dari kepimpinan yang ada daripada zaman Tok Mat Tun Mahathir dulu sehingga sekarang, kalau dia segi pelancongan, kalau dia naik ke Menara KL, dia akan nampak Kampung Baru itu tak indah. Jadi nampak macam nampak tak apa dia mencacatkannya. Mencacatkan pandangan pelancong daripada Menara KL. Jadi saya setujulah kalau Perbadanan ni membuat pembangunan di situ dengan syarat ada keistimewaan kepada tuan tanah untuk menjadikan hak milik mereka tu kekal di situ. Dan saya berterima kasih kepada Perbadanan dengan pembinaan masjid yang begitu indah di Kampung Baru, yang asalnya memang saya berjemaah di situ zaman saya kecil-kecil dulu.
Jadi saya terima kasih kepada Perbadanan. Kalau niat Perbadanan baik untuk memajukan Kampung Baru, untuk mengekalkan hak milik tuan tanah di situ, saya sokong penuh lah. Baik. Jangan ada berlaku semacam contoh di Jalan Jelatik yang telah menjadi satu isu. Pihak negara luar telah membuat projek yang mengganggu gugat hak milik anak Melayu di situ. Okey, baik. Terima kasih, Cik. Saya terima kasih banyak dengan Perbadanan yang usaha mereka untuk memajukan Kampung Baru. Terima kasih banyak-banyak dan saya ucap terima kasih kepada TV1 telah menjadikan majlis dialog pada malam ini. Baik, terima kasih juga Cik Kamarudin kerana bersama TV1 bersama dialog pada malam ini. Ya, kebimbangan yang sama juga bila mana saya sendiri mencari isu-isu tentang Kampung Baru ni berbangkit tentang hak keistimewaan penduduk pemilik tanah Kampung Baru bila mana Kampung Baru itu sendiri akan dibangunkan. Jadi apa haknya, apa keistimewaannya bagi pemilik-pemilik tanah di Kampung Baru? Okey. Nak tunjukkan komitmen kerajaan bawah pimpinan Datuk Najib ini, dia tidak mau pandang belakang lagi dah. Kalau kita tengok zaman Tun Mahathir dulu, masa jadi Perdana Menteri, beliau cuba, tetapi mungkin fokus beliau tempat-tempat lain, jadi benda ni tak dapat dimajukan. Perdana Menteri Pak Lah pun cuba juga, tapi tak berapa nampak. Tetapi Datuk Seri Najib, apabila kami dilantik, saya dengan CEO dan beberapa pegawai berjumpa dengan mereka, Datuk Seri Najib bagi tahu, saya tak mau pandang belakang dah. Saya nak you buat pacuan 4 roda. Itulah ayat dia. Pacuan nak 4 roda saja dah. Jadi dia bagi personal commitment dan komitmen kerajaan. Jadi apabila Akta Kampung Baru ni diluluskan, antara benda keistimewaan yang diberi kepada tanah, tuan punya tanah di Kampung Baru ni ialah plot ratio dia 10, seperti mana saya kata tadi. Kalau kita kena ikutlah syarat-syarat dia. Maknanya kalau tanah orang itu lebih daripada 30,000 kaki persegi contoh. Jadi dari segi seni bina dan arkitektur dia boleh buat satu bangunan, maknanya jalan masuk ada, jalan keluar ada. Kalau dia punya tanah itu seluas 30,000 kaki persegi, plot ratio 10, dia boleh membuat sesuatu sebesar 30,000 kaki persegi. Itu adalah standard yang kerajaan benarkan di KLCC. Itu keistimewaan yang tak dapat di tempat lain. Itu hanya nak bantu pembangunan itu di Kampung Baru. Berkenaan dengan hak milik tak boleh terlepas. Tanah di Kampung Baru, hak milik kekal di tangan Melayu. Amat kena jual kepada abu. Amat tak boleh jual kepada bukan abu. So, hak milik akan kekal di situ. Tidak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau sebelum ini nyatakan soal pemilikan 60% untuk Bumi Pucat, 40% kepada bukan Bumi Pucat, itu sebenarnya tidak pernah dibicarakan. Saya tidak tahu sama ada itu dasar kerajaan, saya tak dengar. Kalau ia pun mungkinnya ianya satu polisi yang sedang dalam perancangan semasa bukan zaman saya. Jawapan pendeknya, no, saya tak tahu pasal itu. Okey. Dan seorang lagi pemanggil, Datuk, dari Sabah. Hello. Hello. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Abdul Hamid Haji Sabah dari Sandakan Sabah. Okey, silakan. Encik Abdul Hamid ya? Iya, saya. Silakan Encik Abdul Hamid. Ya, gini, saya nak buat satu cadangan lah. Ya, silakan. Untuk Kampung Melayu ini, di mana saya berpendapat atau mencadangkan supaya pembangunan yang akan diadakan di Kampung Melayu ini boleh dikatakan kita cadangkan iaitu hub halal, kawasan hub halal. Okey. Ini akan melambangkan kepada mereka pelancong-pelancong lah dari awal. Apabila mereka berkunjung ke sana bahawa halal yang kita maksudkan ini adalah kebudayaan-kebudayaan Islam yang terdapat di Kampung Melayu ini sebagai lambang. Okey. Kampung Melayu ini dibangunkanlah. Okey, baik. Terima kasih Encik Abdul Hamid. Dan kedua, saya berpendapat nama-nama itu memang dikekalkanlah dalam bahasa Melayu. Tidak macam ada pembangunan-pembangunan baru, diorang gunakan nama baru pula macam park. Maksudnya kita baru menyentuh tadi. Ya. Iya.
Baik. Jadi itu saya lah pendapat saya. Terima kasih Cik Abdul Hamid dari Sabah. Itu dia pandangan dan kita meraihkan pandangan dan talian masih lagi kami buka. Jadi pandangan balas Datuk. Okey Cik Hamid, thank you. Terima kasih. Berkenaan dengan nama Melayu ni. Saya pun setujulah. Kalau nak kata kalau kita taruh nama Melayu bunyi tak glamour, tak betul. Kalau kita tengok dekat Jalan Ampang Hilir, ada beberapa development yang dibuat oleh satu company bukan Melayu ni. Contohnya Sri Hening. Lagi cantik. Lagi molek saya tak pernah dengar lah. Cantik saya pernah dengar. Kalau di Johor ada? Ada. Air molek. Air molek. So ada beberapa Damai. Ada Sri Hening, Damai. Ada macam tu. Boleh cari. Dan Cik Hamid, saya setujulah dengan pandangan itu. Dan dianya akan diambil kira untuk pembangunan di Kampung Baru. Untuk kebudayaan Islam dan hub halal ini, kalau saya boleh berkongsi di sini, ada satu pihak universiti tertentu ini telah pun berkomunikasi dengan kami untuk mengembangkan idea hub halal hub ini di Kampung Baru. Universiti tempatan atau luar? Yes, universiti tempatan. Ya, so kita akan kembangkan idea itu. Mereka baru telefon dan kita akan look into that matter. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, secara holistik pembangunan Kampung Baru, konsepnya bagaimana? Adakah untuk commercial district itu sendiri ataupun ia adalah pelbagai? Bagaimana agaknya rencam pembangunan di Kampung Baru itu nanti? Title dekat Kampung Baru ni Commercial City Centre. Ya, so maknanya City Centre. So tapi dalam City Centre ni adalah dia punya pecahan dia, tempat orang tinggal, tempat kerja, tempat riadah dan sebagaimana yang kita nampak di tempat-tempat lain. Tetapi apa yang kami nak tekankan di PKB ni adalah kita nak buat satu konsep di mana kita tinggal dalam taman. Slowly kita nak buat supaya tempat ini hijau, you pandang mana pun hijau. Orang kata contoh mana yang saya ambil? Bulan Disember saya pergi ke satu negara ini yang berdekatan nak tengok macam mana mereka buat. Saya dengan beberapa pegawai. Tengok macam mana mereka kata mereka nak jadikan negara mereka lah city in the park and park in the city. Saya rasa idea itu elok. Kalau dengan banyak taman, pokok-pokok, automatically temperature pun turun. Ada setengah kajian kata kalau dengan banyaknya pokok banyak-banyak ni, temperature turun 1 degree. Banyak ni punya pokok, temperature turun 2 degree. Kami nak menuju ke arah itu. Adakah boleh dicapai? Man-man. Slowly but surely. Kita nak ke sana. Hari ni tak boleh. Esok mungkin. Jangan terlalu perlahan, Datuk. Okey. Tetapi saya selalu bagi tahu orang yang bertanya kepada saya, macam mana Kampung Baru ini betul ke boleh? Saya kata kepada mereka, Rom pun tidak dibina dalam masa 1 hari. So, kalau kita tengok KLCC pun, dah 1994 KLCC pecah tanah. Sampai sekarang pun masih ada pembangunan berlaku di sana. Kalau saya boleh sentuh sekali lagi, perbezaan Kampung Baru dengan katakan Putrajaya ataupun Nusajaya ialah ini. Kedua-dua tempat tersebut adalah greenfield. Mereka hanya ada pokok. You ada duit, you tebang pokok, nak bangunan macam mana, boleh masuk. Di Kampung Baru ianya adalah brownfield. Orang tinggal sana dah 100 tahun. Tempatan ada. Jalan kecil kerana ianya pun Malay Agriculture Settlement. So jalan kecil. Jadi itu adalah satu challenge untuk kita untuk berdialog dengan orang kampung, yakinkan mereka pembangunan ini akhirnya untuk you juga dan cucu-cucu you. Okey. Jadi Kampung Baru ni sebenarnya sebuah kawasan yang cukup disayangi oleh rakyat Malaysia. Tadi kita punya pemanggil dari Ipoh, kemudian dari Sabah dan kali ini dari Pahang, ya. Datuk Bahrin. Hello. Hello, Assalamualaikum Datuk. Ya. Ya, Datuk. Ya, Datuk. Datuk, ke udara sekarang ni, jadi apa pandangan atau soalan Datuk? Terus, Datuk. Saya pandangan saya begini. Ya. Nama Kampung Melayu itu bagus, tapi saya nak semangat, semangat nak kira. Okey. Nak buat nama kalau boleh lah, kalau boleh. Nak namakan Kampung Melayu Pahlawan. Itu saya sedap punya itu kampung. Okey, jadi itu cadangan Datuk, ya? Nah, itu saja. Itu saja. Tapi dari segi pembangunan secara holistik untuk Kampung Baru ni, Datuk sempat tak melihat bagaimana agaknya ada pro and cons-nya bagaimana, Datuk? Pro dan kontra untuk pembangunan Kampung Baru. Kampung Baru tu baguslah, tapi saya nak kalau nak buat nama, nak cuba nama Kampung Melayu, Kampung Baru, nama Kampung Baru tu dah lama sangat dah. Okey. Kalau saya datang tahun 8 di Kuala Lumpur, nama Kampung Baru saya tahu dah. Okey. Tahun 8 saya datang di Penang, duduk di
Menderut. Nama kampung baru memang saya tahu. Tapi tak dapat nak buat nama sedap sikit lah. Semangat sikit. Abang Melayu pahlawan. Itu dia. Baik, terima kasih Datuk Barin. Lagi cadangan tentang nama-nama Melayu supaya menjadi identiti untuk Kampung Baru. Jadi Datuk, kita berehat seketika dan kita kembali sekali lagi selepas ini. Sebenarnya penduduk Kampung Baru ini ingin pembangunan, perubahan. Jadi oleh kerana Kampung Baru kira-kira berumur lebih kurang dalam 120 tahun, takkan nak macam ni je. Jadi saya secara peribadi memang setujulah diadakan pembangunan di Kampung Baru untuk generasi akan datang. Memang pembangunan Kampung Baru memang penduduk kampung memang alu-alukan pembangunan Kampung Baru. Sebelum sebab kerajaan pun diwujudkan Perbadanan Kampung Baru. Diwujudkan Perbadanan Kampung Baru supaya Perbadanan ini salah satu agensi kerajaan dapat menumpu, memfokuskan untuk pembangunan Kampung Baru. Pasal apa? Banyak masalah-masalah tanah yang ada nama beramai satu lot sampai 14 nama, ada sampai berpuluh nama. Ini PKB sebagai facilitator akan membantu cara memudahkan untuk dia membangunkan Kampung Baru. Dia tengok kalau dia bangun Kampung Baru tu, tanah-tanah tu dia katakan manfaat dari segi ekonomikal. Contohnya kita tengok di legasi Kampung Baru di mana sudah ada buat projek kondo 2 blok. Ini ada satu tanda pemangkin atau pilot projek di pembangunan Kampung Baru, mana bila bangunan dinaik besok nilai harta tanah akan meningkat. Di Kampung Baru ni memang kebanyakan penduduk inginkan pembangunan secara yang mereka rasakan, sebab keadaan sekarang ni di Kampung Baru tidak teratur seperti dulu. Tahun 50-an, 60-an masih lagi kita lihat kampung sebenarnya lah. Tapi di akhir-akhir ni tahun 2000 ni kalang kabut. Jadi perlunya pembangunan itu dijalankan supaya menyusun kembali keadaan kampung ni atau satu perubahan yang secara perlahan-lahan perlu dilakukan. Baik, itu antara mereka sebahagian daripada penduduk tempatan Kampung Baru yang nyata tidak menolak pembangunan Kampung Baru itu sendiri. Dan sebelum itu kita juga menerima pemanggil Encik Abdul Hamid sebenarnya yang menyatakan tentang apa ada pada nama, ya, dan dibangkitkan juga tentang nama-nama dikekalkan identiti nama Melayu. Tadi Datuk juga ada menyebut bahawa biarkan penduduk tempatan itu sendiri yang menentukan nama Kampung Baru itu nanti. Yalah, pada pendapat saya mereka adalah stakeholder. Mereka dah tinggal sana, mungkin mereka mempunyai satu sentimental feeling terhadap nama tersebut. Apa ada nak pada nama, orang akan tengok dari sudut-sudut berbeza. Saya nak bagi contoh. Di Sentul dulu, kita nampak itu adalah satu kawasan yang agak terkebelakang. Tetapi apabila dah jadi Sentul Raya, pembangunan mula datang, image dia naik. Satu lagi Brickfield. Dulu Brickfield ni pun nampak tempat yang agak terkebelakang. Tetapi bila dah jadi KL Central, situ dah jadi pusat pemangkin ekonomi yang baru. Kalau kita tengok Desa Park City, dulu ianya adalah sebahagian daripada satu tempat menjalara saja. Tetapi Desa Park City dengan tukar nama, dengan pembangunan yang ada di situ, dia dah jadi tempat yang begitu mahal. So, ya betul, tukar nama ni boleh memberi imej yang baru. Tetapi dalam hal Kampung Baru ini, saya yakin apa-apa usaha nak menukarkan Kampung Baru ini sudah semestinya kena dapat persetujuan Tuanku ke bawah duli Tuanku Sultan Selangor. Saya yakin. Baik, jadi kita ada lagi pemanggil di talian. Kali ini dari Perak. Hello. Hello, ya, siapa di talian? Saya Azman dari Shah. Siapa? Azman. Okey, silakan Azman. Pandangan soalan ringkas dan padat, Azman. Okey, saya nak tanya tadi tentang pemilikan tu. Daripada kata Abu terus kepada si Ahmad. Dia tidak boleh jual sebab bukan Abu kan. Okey, Cik Azman cuba jauhkan daripada televisyen, Cik Azman. Okey. Teruskan, Cik Azman. Jadi saya nak tanya mungkin daripada Abu daripada Ahmad kan. Yang dia udahkan tadi. Okey.
So dia tidak boleh jual selain bukan Abu, bukan Ahmad tau. Betul. Jadi dekat sini saya berfikirkan, kalau kerajaan ambil tanah tu dan kerajaan secara tak langsung macam contoh di Perak kan, apabila Perak Anjung tukar pada YCF. Bukan, saya cakap ni bukan atas jualan atas individu. Apabila kerajaan ambil satu tempat tu dan secara tak langsung sudah macam digadai kepada orang Syekh, itu macam mana? Itu saya nak tanya. Okey, baik. Terima kasih Cik Azman. Baik, terima kasih Cik Azman. Jadi itu pandangan juga Datuk. Bagaimana? Kalau kita tak mahu seolah-olah macam di Abdullah Hukum, ya, satu kawasan perkampungan Melayu dan kini dah pun berubah lanskapnya dan soal pemilikannya. Jadi ada kaitan juga dengan apa yang dinyatakan tadi. Okey. Dalam konteks Abdullah Hukum itu tanah squatters. Kawasan seluas 19 ekar Abdullah Hukum itu ada 5 private owner. Jadi developer tu, pelita dunia masa tu, dia beli 5 tanah tu, settle lah. Tanah-tanah orang persendirian punya dah berjual. Dan yang lain-lain tu lah tanah squatters. So, kalau dalam kampung baru ni, kalau katakan kerajaan nak ambil, kalau ikut undang-undang, memang kerajaan boleh ambil mana-mana tanah untuk kegunaan awam. Memang boleh. Tetapi saya tidak tahu dan saya tidak yakin kerajaan terutamanya pihak berkuasa di Kampung Baru ni akan nak ambil tanah-tanah orang kampung. Kita dah selalu tekankan kepada orang kampung dan kita beri keyakinan kepada mereka, kita tidak mau angkat tanah-tanah you tanpa kerelaan. Okey, perkataan yang digunakan adalah compulsory acquisition ataupun land acquisition. Kerajaan acap kalinya bagi tahu kepada orang kampung, terutamanya sebelum akta ini diluluskan, bahawa kerajaan tak mau ambil tanah you dan paksa you pindah. No. Kalau you tak mau juga, apa nak boleh buat? You duduklah macam tu. Orang semua arus pembangunan berjalan, you duduklah macam tu lagi. Tak elok, tetapi itu janji kerajaan. Ya. Okey, dan pada peringkat awal tadi, Datuk, saya ada menceritakan sikit antara catatan sejarah yang telah pun berlangsung dan telah pun berlaku di Kampung Baru itu sendiri. Status World Heritage itu sendiri perlu tak diberikan kepada Kampung Baru? Dan kini kalau kita perlu berikan pengiktirafan World Heritage, maka segalanya perlu dalam keadaan asal. Ya, dan kini pembangunan perlu dibangunkan di Kampung Baru. Jadi bagaimana untuk status World Heritage bagi Kampung Baru? Okey, World Heritage ataupun Kampung Baru tak layak untuk menerima pengiktirafan. Bukan pasal layak tak layak, pasal dia ada ciri-ciri dia. Macam masa kami panggil Jabatan Warisan untuk datang dan inspek rumah-rumah yang kami rasakan patut dipelihara kerana unsur-unsur keunikan dan keasliannya. Jabatan Warisan pun ada kriteria-kriteria tertentu untuk melayakkan, okey, rumah ni rumah asli, rumah ni bukan. Dalam banyak-banyak 301 ekar Kampung Baru ini, hanya lebih kurang 12 saja yang Jabatan Warisan kata boleh difikirkan untuk mendapat status boleh itu. Boleh difikirkan. Belum lagi pun. So, kriteria dia stringent. Okey. Jadi itu juga kerana diorang tak nak, you dah buat rumah suku asal, lain-lain semua dah bentuk moden. Diorang tak mau kira yang itu. Itu juga sebenarnya menjawab persoalan daripada rakan-rakan Facebook kita, Datuk, ya, yang menyatakan tentang status World Heritage untuk Kampung Baru. Jadi terima kasih kepada Munawar Azmi dan juga untuk Nadir Rodin yang menanyakan soalan yang sama. Jadi, Datuk, kita sekali lagi berehat untuk pusingan yang akhir ini dan pasti kita akan terus fokus tentang soal-soal pembangunan Kampung Baru itu sendiri, di mana peringkat pembangunan yang dinyatakan telah pun bermula itu sendiri. Jangan ke mana-mana. Baik, ini dia antara buku Pelan Induk Terperinci Pembangunan Kampung Baru. Segalanya apa yang kita lihat segini, Datuk, begitu ambitious, ya. Dan bagi saya yang melihat sepintas lalu cukup mengujakan. Jadi bila kita katakan ambitious, saya sikit skeptikal. Kadang-kadang di atas kertas perencanaannya cantik, tapi di end produknya tak seberapa. Jadi bagaimana bagi perbadanan keyakinan itu sendiri dalam usaha pembangunan Kampung Baru, seperti apa yang terkandung dalam
pelan pembangunan induk ini, Datuk? Okay. Terima kasih. Satu, itu adalah soalannya orang pun kerap bertanya kepada saya sama ada kau ni biar betul. Ya. Okey. Saya yakin dengan apa yang tim kami di PKB sedang lakukan. Seperti mana yang saya selalu bagi tahu dan saya nak ulang sini. Rom tidak dibina dalam masa satu hari. Banyak tempat pun kena bermula dengan starting point. Nak impi, biarlah impian yang besar. Ya, jadi harapnya kalau kita tak dapat sampai ke situ pun, kita dapat sampai di satu tahap yang lebih elok daripada semalam. So untuk Kampung Baru ini, betul, kalau tengok buku, semua nampak indah. Kalau kita tengok dalam plan, sungai kat Kuala Lumpur semua biru. Tapi adakah biru? Tidak. Tetapi itulah niatnya. Apakah vision? Yang pentingnya macam tadi you gunakan perkataan ambitious. Saya harap ianya bukanlah satu perkataan yang negatif. Tetapi saya nak sampaikan di sini, memang kami di PKB memang kerja cukup kuat untuk merealisasikan apa impian yang kami rasa elok untuk Kampung Baru, bagi pihak Kampung Baru dan bagi pihak kerajaan. Ada dua jenis pembangunan. Pertama, hardware. Ini yang you nampak bangunan-bangunan. Itu boleh datang selepas tu. Apa yang you nak offer orang Kampung Baru sekarang supaya mereka tengok bahawa ya, ada pembangunan walaupun sedikit akan datang. Pertama, saya nak bagi contoh macam Quick Win Project. Kita nampak beberapa pocket park, berapa negative space. Negative space ni adalah tanah yang tak berjaga. Yang dipunyai oleh kerajaan. Yang kita boleh tukarkan menjadi satu park. Walaupun kecil, di mana orang kampung nampak kehijauan, lebih menarik dan tempat beriadah. Satu. Kedua, kita telah pun merancangkan, dah pun di peringkat terakhir, nak tukar pintu gerbang kita di Jalan Raja Muda Musa. Pintu gerbang ni telah dibina tahun 1950-1960-an. Nampak dah usang. Jadi, itulah jalan masuk ke projek Catalyst Kampung Baru, yang ni Uda Legacy. Biarlah itu menjadi simbol kebangkitan ekonomi orang Melayu di Kampung Baru. Is it impossible? No. Jadi, dengan adanya benda-benda macam ni naik, saya harap orang Kampung Baru lihat dan dia akan rasa, yes, benda ini sedang berlaku dan telah bermula. Itu kedua. Ketiganya, kita nak buat, kita sedang berbincang dengan satu GLC kerajaan ini. Saya yakinlah mereka dapat membantu kami. Kita nak bawa apa yang dipanggil Johan Cruyff punya futsal. Diorang yang nak tolong bayar kan, pasal dia nampak kita punya selling dalam newspaper pun agak kerap, dan saya tak malu-malu berjumpa dan panjat mana saja ofis yang boleh hulurkan bantuan kepada Kampung Baru untuk orang Kampung Baru. Saya yakin kalau tempat macam Kampung Baru ni boleh bawa world class punya benda, orang akan buka mata yang lebih. Satu lagi ialah apa yang kita sedang buat dan dalam perancangan terakhir di BKL ialah membesarkan pesiar jalan kaki daripada Dangwangi straight sampai ke traffic light TPCA tu. Nak dibesarkan perjalanan kaki itu supaya ianya menjadi juga world standard. Apakah itu world standard? World standard ini apabila you pesiar kaki, dia seamless. Maknanya akak-akak, pakcik-pakcik yang bawa stroller untuk anak, kalau you pergi luar-luar negeri, dia tak perlu nak terjatuh 6 inci, nak kena naik balik. Saya tahu kadang-kadang saya pun bawa anak kecil saya. Jadi saya tahu betapa payahnya. Mem saya pun selalu komplain, macam mana Kuala Lumpur ni tak seamless. Jadi saya kata ini standard dunia. So jadi benda macam ni kita kena bawa. Yes, we are doing it. Apa lagi benda yang kita nak bawa ke Kampung Baru? Pencahayaan lampu untuk bulan Ramadan dan Syawal. Benda ni nampak kecil. Tetapi selama ini kita nampak, pada saya, pencahayaan kita ini ada, tak ada pun tak ada. Kita nak, kalau nak buat, kita buat betul-betul. Jadi kita tak payah pergi jauh, tengok Singapura aja. Kalau time Christmas, you tengok Orchard Road tu macam mana? Jadi kita nak maju, tetapi cara kita buat kerja tak melambangkan kita nak menuju ke arah itu. Saya harap PKB semasa saya menjadi chairman tidak begitu. Kita akan push bandaraya, minta bantuan bandaraya supaya adakan benda-benda ini. Kami tidak mempunyai kewangan. Ya, kami agensi. Jadi saya bernasib baik sebagai chairman, Perdana Menteri memberi sokongan yang
tak berbelah lagi. Menteri Wilayah has been such a darling. Brilliant. Bantu apa nak saja dia akan cuba adakan. Saya sedar keadaan kewangan kerajaan tak begitu cukup stabil buat sementara ini. Apa yang boleh dia akan cuba bantu. Dato' Amin Bandaraya dan staf-staf bandaraya, pengarah-pengarah minta tolong saja, apa yang mereka boleh tolong mereka bantu. Saya berterima kasih kepada ini. Nasib saya baik juga YB Titi Wangsa, Datuk Johari Ghani selalu bagi idea untuk menambah Timbalan Menteri Kewangan kedua, selalu memberi input kepada saya cara macam mana dia rasa saya boleh menambah baik kepada Kampung Baru. So benda-benda ini nampak kecil tetapi ianya akan menjadi sesuatu yang orang kampung boleh nampak. Dan kini saya nampak ambitious itu satu ambitious yang baik, ya, dan saya baik kalau saya katakan tadi saya skeptikal. Sekarang saya yakin juga dengan hulu balang yang hadir juga menyokong Datuk pada malam ini, saya yakin kita nampak pembangunan Kampung Baru itu akan berada di landasannya. Namun begitu, selepas ini adakah PKB akan membuat satu pembersihan untuk kawasan Kampung Baru itu bagi mungkin mendirikan bangunan-bangunan bagaimana? Bila ada kawasan mana, zon-zon tertentu? Sebelum saya sampai ke situ, dia ada satu lagi part. Mana-mana tempat pembangunan, orang nak bawa duit masuk untuk development, dia nak tengok infrastruktur. Infrastruktur di dalam Kampung Baru adalah infrastruktur dulu. Yalah, dengan sejarahnya itu adalah untuk agriculture. Jadi tidak bersesuaian, terutamanya dengan plot ratio yang kerajaan dah bagi, dah kurniakan kepada orang Kampung Baru 1/10. So, nak tampung kemajuan akan datang ini, infrastruktur nak kena betul, traffic nak kena betul. Saya nak tekankan kat sini, Duke Highway Duke 2 dia panggil, ada dipanggil Duke 2A. Telah pun ada satu nama untuk Duke yang masuk ke Kampung Baru. Duke akan masuk Kampung Baru. Itu adalah satu benda yang besar untuk tempat kecil macam Kampung Baru. Duke masuk, jalan keluar kereta senang, jalan masuk senang. Itu satu. Kedua, kerajaan telah pun award kontrak untuk pelebaran jalan daripada Jalan Semarak, Pulapol, tarik ke Duke pertama. Kat situ, air panas. Dan dah memang dalam plan bandaraya untuk buat satu jalan terus daripada Jalan Semarak masuk ke Kampung Baru melalui Pekeso punya bangunan tu, Jalan Uda. Ini benda ni semua saya nak tekankan, nak tunjuk bagaimana kerajaan serius nak bangunkan Kampung Baru. Satu lagi ialah Akleh. Kalau kita tengok, kita turun Akleh daripada Ampang, dia boleh buat pusingan dekat Sultan Ismail ke Kampung Baru. Cadangannya ialah untuk Tebuk, masuk ke Kampung Baru, keluar juga daripada Sungai Baru, keluar. So dengan benda-benda macam ni, saya yakin, saya tak nampak kenapa Kampung Baru boleh ketinggalan. Dan plan terakhir kerajaan seperti mana yang diberitakan dalam newspaper agak seminggu lepas ialah cadangan kerajaan nak buat tram. Tram ini dekat Kampung Baru saja yang saya nampak plan dia ada 3 atau 4 tempat persinggahan. Ya. So saya yakin orang-orang Kampung Baru kalau ada yang tengah tengok, have faith in us. Jadi untuk pembersihan tadi, untuk bangunan-bangunan rumah-rumah, bila akan dimulakan? Pembersihan bangunan-bangunan ini maknanya untuk pembangunan. Macam saya kata tadi, saya bagi contoh. Ada satu kawasan ini, satu orang ini dia telah berjaya kumpulkan tuan punya bersekitaran, kerana satu orang dekat Kampung Baru ni dia punya lot size dia kecil. Jadi kalau you punya tanah hanya 5,000, you tak boleh buat apa. Jadi kita galakkan orang kampung untuk dapatkan beberapa sekali supaya cumulatively totalnya boleh jadi satu tanah yang besar. Saya bagi contoh kat satu kawasan ini, cumulatively orang-orang ni kampung ini dah bersetuju, dia dah hampir dekat 4.5 ekar tanah. Jadi adalah pemaju dah mula bercakap nak tengok berapa harga dia. Harga you bincang dengan developer. Kita tidak mau jadi middleman. No, we are not the middleman. Kita nak tolong. Saya tak mau siapa-siapa pun berkata bahawa PKB menjadi tol di tengah. No, you boleh discuss ni. Kalau you setuju nak jual RM1, dia setuju nak jual beli RM1, on. So jadi kita galakkan mereka untuk berganding bahu supaya dapat satu tanah yang besar untuk developer masuk.
Jadi yang tanah-tanah kecil itu kalau mereka tak nak buat apa-apa, tak ada apa yang kami boleh lakukan. Okay. Tapi kalau you kata pembersihan macam rumah dia lalang, dah naik apa tinggi, kalau dragon pun tak berani tinggal sana, kita panggil bandaraya penguatkuasaan supaya datang supaya bersihkan. Okey, jadi itu dalam tempoh masa terdekat ini akan dilangsungkan. Dan satu lagi, selain daripada orang kata tentang bangunan-bangunan yang dah uzur, mencacatkan pemandangan, ada satu lagi perkara yang perlu diberikan perhatian, lambatkan warga asing itu sendiri di Kampung Baru. Datuk, apa agaknya usaha untuk terus mengangkat imej Kampung Baru? Ringkas, Datuk. The police have to do their job. Yeah. Penguatkuasaan kena buat kerja dia lah untuk tangkap illegal pendatang asing di mana-mana saja di Malaysia, bukan saja di Kampung Baru. Yeah. Tapi itulah imej juga untuk Kampung Baru di mana lambakan tu berada di situ. Baik, Datuk, saya perlukan siri kedua untuk kita melihat lagi progres pembangunan Kampung Baru ya di dalam Greatest KL tu juga sendiri. Dan pastinya selepas ini Kampung Baru akan berubah wajah. Bagaimanakah wajahnya? Sama-samalah kita nantikan nanti. Jadi, baik, terima kasih banyak, Datuk. Sejam tak terasa dan kita perlukan siri-siri yang seterusnya dalam berkatakan pembangunan Kampung Baru. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri dialog yang akan datang. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Thank you. Assalamualaikum. Thank you very much.